Satu mitos ni yang membuatkan saya gagal dalam percubaan turun berat badan sebelum ni. So sebenarnya saya bukannya kurus sangat pun. Kalau ikutkan berat ideal saya adalah 65, tapi berat sekarang saya adalah 74. So lebih kurang lagi 9 kg lagi. Tapi saya dah turun daripada 90 kg. So lebih kurang dalam 16 kilo. So apa yang saya ubah? Apa mitos yang sebelum ni saya percaya tapi sekarang saya tak percaya dan saya ubah? Mitos yang saya percaya sebelum ni adalah kita boleh turun berat 15 kilo, 20 kilo, 40 kilo dalam tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sebenarnya itu adalah mitos. Kalau berjaya pun mungkin anda akan naik semula berat badan anda. Proses turun berat ni sebenarnya dia bukan straight. Okay, anda kena ubah tabiat, anda kena ubah mindset dan anda kena ubah persepsi anda. Barulah dia boleh maintain lama. Proses saya turun 16 kilo ni bukan dalam tempoh berbulan-bulan, tapi daripada 2022 sampai 2025 dah turun 14 kilo, naik balik 5 kilo, turun balik, naik balik sampai sekarang baru saya boleh maintain. Selepas saya faham bukannya tentang turun berat badan tapi tentang menjadi orang yang baru. Jadi siapa yang dalam proses nak turun berat badan, jadi lebih sihat, jadi lebih fit, anda ubah diri anda, ubah pemikiran anda dan ubah tabiat anda. InsyaAllah anda akan jadi orang yang baru, anda akan dapat badan lebih sihat dan anda akan lebih gembira tengok cermin, lebih banyak penyakit yang hilang dan anda akan rasa lebih bertenaga. Janji buat.